Assalamualaikum guys and welcome back to RZ Channel. Ya, RZ Channel. Di video kali ni saya akan bermain game Hide and Seek Transform bersama RZ Teams guys. So ya, kalau korang tak dengar saya yapping banyak sangat, jomlah kita masuk ke dalam video je. Let's go guys. So ya, kita tengah pilih Seeker sekarang ni guys. Kita main 4 orang guys, private server. Kita salam jadi guys. Assalamualaikum. Zu. Macam Zoo lah Zoo. Zoo okay sikit. Okay, let's go. Kita jadi gajah guys. abang kakaknya boleh dengar. Sekejap, kita boleh tukar jadi apa Apa ni? Kita nak jadi Baldino. Kecil, nice masuk aku. Sini. Okey sikit. Dia takkan jumpa guys. So ini tempat paling perfect guys. So jomlah kita tunggu sampai apa tu? Tu yang tu tengah cari Shadow Salam guys, Shadow Salam. Okay, let's go. Dia tengah cari guys. Spek check. Okay guys, ini dia. Saya kat situ guys. Saya dekat kandang gajah guys. Abang, ayah boleh dengar. Mana boleh ayah boleh dengar? Kakaknya. Alamak. Ayo. Dia tak tahu. Kita kena tutup BC lah guys. Kalau tak nanti dia orang tahu. Okay guys. Jadi tengok dia buat apa. Okay, dia pergi kat kandang singa. Tak ada benda pun, kandang buaya. Adik si Rafa. Adik guna tu sampah. Okay guys, tu guys, saya kat situ guys. Mana? Yang kecil tu dekat kandang gajah. Kandang beruang. Nice. Oh, yang kecil ni. Itu saya guys. Yang kecil ni. Tak. Tu sikit lagi. Okay, dia masuk dalam. Ya, adik kacau lah. Oh. Okay, so jom kita tengok. Salah. Lama. Ada Okay, jadi nice. unit tu nak masuk situ. Susah guys. Shadow Salam takkan jumpa guys, sumpah. Alamak, dia dah dekat. Sumpah dia dah dekat. Adik kat kandang zirafah, adik jadi apa? Adik itu sampah. Adik pergi suruh dekat kotak-kotak. Ni. Okay. Ini saya, ini kakaknya. Kakaknya jadi bambu. Oh. Memang susah lah guys. Memang gila. Kau jangan balik kecil. Okay, kita pergi lah. Uish, seram. Mana adik Adik tik. Alamak. Mati tu. No, aku mati guys. Mati aku ni guys. Okay, dia dapat hin. Seram. Apa lah? Okay. Sekejap, dia nak buat. Alamak. Sikit lagi. Abang dah dapat hidup. Tak. Sekejap, kita whistle lagi. Kesian lah kat tu si dalam. Dia cari seorang je. Okay, 40 saat lagi guys. Waktu 10 saat kita jalan-jalan guys. Okay lah. Kita bagi hint lah guys. Kita bagi hint. No. Dekat gajah. Adik ni buat apa? Alamak. Dekat gajah. Udah tu kat situ lah. Okay. Semoga dia baca chat guys. Weh, tolong. Alamak, dia sampai. Okay. Dah 10 saat lah. Lah. Dah lah, jalan je lah. Tak ada benda pun. Menang. Aku MVP sebab aku jalan. Let's go guys. First round kita menang guys. So jomlah kita tengok next round siapa. Rasa kau menang. Sebab apa tu? Sebab kena jalan. Waktu kalau jalan dapat MVP. Jalan yang dapat MVP. Aku punyalah jawapan lah. Okay guys. So jom kita ke round kedua guys. Kita tengok siapa yang jadi di round kedua ini. Kita tengok siapa akan jadi di round kedua. Sorry guys, lag sikit. Mendefong.
ni juga yang kau nak. Ha? Game ni juga yang kau nak. Yelah. Yalah yang ada. Aku pakai pakai hagi-wagi lah, hagi-wagi. Pakai hagi-wagi guys. Poppy. Classic mode. Malas lah guys nak main lain. Main classic mode je. Okay, jom kita tengok siapa jadi. Rafiki guys, Bobby Boy 1. Nampaknya kita pilih. Nak pilih map apa ni? Demon Slayer. Factory. Demon Slayer lah, Demon Slayer. Okay, Demon Slayer. Apa lah? Okay, Demon Slayer guys. Kita pilih map Demon Slayer. Okay. Nak jadi apa yang best, yang dia tak boleh tahu langsung. Tengok ni. Okay, ni nice. Ni nice guys, sumpah ni nice. Tak nice lah. What the heck? Rumput besar nak mati. Yang pada kat situ. Ada buat voice chat abang. Alamak, okay. Kita tutup voice chat. Rafiki tahu guys. Rafiki tahu voice chat guys. Alamak, nak suruh mana ni? Okay, dah jumpa. Let's go. Takkan dapat jumpa kita lah. Okay, jom. Jangan bagi dia tengok. Duduk sebelah saya ni guys. Okay, ni guys, Bobby Boy 1. Dia tengah cari orang. Okay, jap kita tengok siapa jadi. Okay, ni saya. Ni, okay, dia kat sebelah situ. Okay, ni. Ni nice guys, sumpah ni nice. Shadow Salam ada spot yang mantap. Okay, so sekarang kita tengah tunggu. Tengah cari guys. Okay, let's go. Rafiki, buat apa tu? Alamak. Sekejap. Saya tak nampak dia. Tu saya nampak. Tu guys. Okay, tu dia. Entah. Adik buat apa ni? Yang adik pakai pisau tu kenapa tu? Tak payahlah pakai pisau tu. Kalau tak boleh pukul. Woi. Jangan pakai pisau tu. Kenapa guys ikan ni mabuk ke apa? Mana korang? Tak boleh bagi tahu. Memang taklah nak bagi tahu. Okay. Aduh, senang je ni guys. Okay, whistle. Okay, tak itik. Ush. Dia tak nampak ke? Saya pun tak nampak dia. Okay, kita whistle lagi. Dia takkan. Okay. Dia dah masuk kawasan yang sangat bahaya guys. Alamak, dia dah masuk kawasan bahaya guys. Alamak guys, dia dah masuk kawasan bahaya. Mati aku ni. Okay, dia dapat jumpa apa tu kakak Nia. Bukan, sumpah. Weh, Rafiki dapat jumpa guys. Sekarang jom tengok dia dapat jumpa saya ke tak. Senang gila. Tengok Rafiki di sini. Nampaknya dia dapat kakak Nia guys. Apa tu dia dapat invaders. Okay, jom kita tengok dia buat apa. Rafiki ni membazir nyawa tau, sumpah. Nyawa dia tinggal satu Okay, nice. Alamak dia. Burung? Weh, siap je ada burung ni. Okay guys, dia tak tahu guys kita kat mana ni guys. Dia dah jumpa kakak Nia. So dia tak jumpa kita lagi guys. So yap, kita kena tunggu je. Entah. Lah siapalah dia tak jumpa lagi tu kan. Siapalah dia tak jumpa. Ya. Ada yang buat kali dah. Shadow Salam MVP. Nice. GG guys, GG. Apalah. Orang Ulah guys, siapa suruh noob guys? Tengok. Ya Allah. Kita ni sebagai orang pro memang kita kena pro selalu. Senang lah lawan Rafiki. Rafiki ni noob. Ya. Rafiki. Sebenarnya Rizky tu ada kat sebelah kakak ke? Tahu. Dia tak tahu. Dia dari tadi duk. Apalah tu pun tak tahu.
Kau ni aku ingatkan dia pukul 1 rupa-rupanya tak pukul kau pun. Selamat kau. Dia dah jumpa. Okay. Tadi tension kau. Okay. Batang. Jangan infection. Jangan klasik je, klasik. Okay, let's go. Kita tengok siapa yang jadi next round, guys. Rizky ni. Okay. Okay, saya jadi, guys. Saya jadi, guys. Ih, kacau lah. School. Okay lah, waterpark. Kenapa lah kalau saya jadi ambil map yang susah-susah? Saya tak faham lah. Okay. So, kenapa saya jadi kisi-misi? Saya jadi patah bagi-bagi. Okay, kita tengok. Okay, ada voice chat. Okay. Macam mana nak tahu Dia mesti ada tempat berubah ni. Aku kena hafal lah semua benda. Okay, tu ada yang 3. Ada 3. Lepas tu 2. Okay. Oh, tak tahu nak jadi apa ni. Okay, nice. Okay, jap. Okay dah. Saya rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6. 1, 2, 3. Okay, let's go. Kita dah boleh mula mencari, guys. Kita semoga jumpa dia, guys. Okay. Semoga dapat jumpa, guys. Saya tak tahu dia orang kat mana sekarang ni. Okay, saya pakai voice chat supaya dia orang boleh dengar suara saya. Ni ada 3. Okay, ni confirm ada 3. Ni ada 2. Sini ada 2. Asal ada tukar-tukar ni? Sekejap guys. Kita cari dulu diorang kat mana. Tadi ada gerak dah bang. Adik kat belakang abang ada gerak. Yang belakang? Lupa. Tadi. Adik gerak takut gila adik jadi. Benda lah tu tak adik tu berterai sangkut. Alamak guys. Mungkin kat dalam ni. Sekejap, mungkin kat dalam ni. Ni abang susah ni. Kalau takkan jumpa adik. Mungkin kat dalam ni. Okey ni. Yes sir. Dapat guys, let's go. Sebab apa? Sebab abang hafal sini ada 3 je pelampung. Mana ada 4. Okay guys, kita dapat apa tu Bobby Boy 1 iaitu BR Lawi. Kita dah dapat Rafiki guys, let's go. Dia kata susah tapi kita dah dapat guys. Let's go, alhamdulillah. So ada nyawa kita ambil dulu. Oh, dia main tipu. Mana ada main tipu? Ada. Betul tak? Korang boleh tengok guys. Saya tak main tipu pun. Ya lah tu. Dia kata ada help apa tu help benda tak tips benda tak. Mana? Okay, ni sumpah susah guys. Apa ni? The heck? Itik ni. Tak apalah bahaya lah. Oh tu. Let's go guys, kita ambil ni. Ors benda. Ush, susah guys. Wih. No. Guys, ada ke gerai aiskrim tadi? Ada ke gerai aiskrim? Bahayalah guys, sumpah bahaya gila. Saya baru alamak guys. Macam mana ni? Ini ada 6, memang confirm ada 6. Ni tak ada kemah ni. Mana ada kemah? Tak boleh pukul pula. Alamak guys. Dah lah habis habis masa guys. Habis masa. Ors benda. Saya tak tahu ors benda guys. Oh ni. No. Weh, dia jalan depan mata saya guys. Shadow salam guys. Astaghfirullahalazim. Saya je. Bagi. Dia salah. Weh, GG's. Tapi tu okey lah tu. Okey lah tu. So next round mesti apa tu Shadow Salam pula jadi guys. So yep, kita tunggulah next round 14 saat lagi. Sebelum tu kita ada 400 money. Jom kita roll
capsule machine. Jom kita tengok dia dapat apa. Yalah, cari orang. Oh, kita dapat flamingo. Oh, mega. Dekat Asum Park. Macam nak barul? Ni dekat ni. Dekat? Tu dekat ni, capsule. Okey, kita dapat training dummy rare. Sekejap, kita dapat apa lagi? Okey, kita pilih classic mode. Okey, kita dapat FNF drum. Okey, kakak Nia jadi guys. Hanya Nia Elzara jadi guys. Evaders. Tak usah kenyang. Okey, supermarket. Achievement Park lah. Tengok saya lah. Tak nak Demon Slayer. Okey, Achievement Park. Let's go. Okay, kita berjaya. Let's go. Kita berjaya, guys. Bagi je lah. Let's go. Dari tu lah. Tak payah, tak payah. Tak payah lah. Aku tumpah yang makan tinggi betul lah. Kurang. Lebih gila. Okay, jom kita gacha sambung. Kita dapat candle Omega Restaurant. Okay, nice. Kita dah gacha lagi last. Okay, kita dapat street light epic military base. Okay, nice. Okay, nice.
So jomlah kita ke Bagi tahu third round. Ush, janganlah. Okay, let's go kita ke third round. Okay guys, Shadow Salam jadi. Let's go, kita pilih Zoo lah, Zoo. Stop. Let's go, kita pilih Zoo. Baby kita. Let's go. Tak boleh gerak. Kita jadi elephant lagi Lupa guys. nak gerak. Anak kena gerak. Okay, Bobby boy kena leave kejap. Aduh guys, nak jadi apa takkan Baldi ni lagi. Okay, dia join balik. Sorot dah ni lah. Tak boleh lah. Reset. Tak nak. Oh, tak apa. Tak payahlah. Tak payahlah, dah start dah pun. Reset lah. Apa ni kadang-kadang boleh je. Ada lah. Reset lah. Tak payah. Kadang boleh je. Tunggu next round. Okay guys, kita sorot ujung ni guys. Okay. Okay guys, tinggal saya seorang guys. Let's go. Okay, let's go. Baca cek. Tak payah bagi tahulah. Ain kenapa nak pukul semua harimau ni? Kesian harimau tu. Jahat gila, sumpah jahat gila. Rafiki memang kurang ajar. Rafiki sumpah jahat. Rafiki jahat nak mati. Jahat gila Rafiki. Tak payahlah dek. Tak bagi tahulah. Kita tak jumpa guys. Gila. Sok sini. Lock. Tak payah bagi tahulah Rafiki ni tahu. Kacil lah Rafiki ni, jahat lah. Apa dengan sini? Nasib baik saya tak sorok sini guys. Gajah. Asal ada ular kat belakang tu? Okay. Ada babun lah. Baru perasan. Okay. Sekarang dekat kandang zirafah. 60 saat lagi. Let's go guys. Seram guys. Okay guys. Okay, nice. Okay. Oh no. Oh no. Oh no. Tak payah dah Rafiki. Rafiki tak payahlah. Rafiki tak payah bagi tahu. Tak payah bagi tahulah. Kacau gila Rafiki bagi tahu. Okay, bahayalah guys. Sumpah bahaya gila. Aduh, seram gila. Yeah guys, let's go. Kita menang guys. Let's go guys. Okay, let's go. Okay, kita main lagi. Kita main last round guys. Okay, let's go. Ini last round. Guys, ini last round kita. Weh, nak main lagi ke? Tak, ini last round. Last maksudnya kau lah. Yelah, ni last round. Lepas tu nanti tak main dah. Sebab ini last round. Kita akan tengok siapa jadi. Mestilah, tak tahu. Entahlah. Okay, Poppy. Kalau saya jadi, saya pakai Poppy. Kita main klasik. Jom kita roll, kita dapat apa? Donut.
Swimming ring. Okey, Rafiki jadi. Okey. School. Pilih school. Pilih sekolah. Jangan bagi tahu. Siapa jadi apa? Oh. Okey. Uish. Nice. Let's go, apa dapat ni? Okey. Tutup voice chat guys. Bahaya guys. Mana tempat tu? Oh ni. Macam ni. Oh no guys. Okey, kita dah jumpa tempat yang sangat tak sesuai. Apa ni? Oh, tak payah adik tengok . Oh, apa? Okey. Okay guys, dia tak nampak kita guys. Ada orang ke? Ha? Ada orang ke? Mana jap? Tak tahulah. Aku rasa tak ada orang jadi tong sampah. Tak ada orang jadi tong sampah. Gila ada orang. Tak boleh. Tak boleh. Mentaklah orang nak bagi tahu. Tu nama dia main tipu. Apa jadi apa? Entah. Tiga bahaya guys. Ada orang suruh kat tempat potion ke? Potion? Ada kot, maybe. Apa ni? Kat sini. Apa? Ada orang ke? Sekejap. Tak ada kot. Ada ke? Tak tahu? Sumpah. Sumpah tak tahu. Rasa betul. Itu dekat situ potion tau. Okey lah, kita orang bagi tahu. Kita orang tak ada sorok kat luar tu je. Kita orang semua tak ada sorok kat luar. Ni apa benda ni? Mana ada, memang ada lah. Ni? Memang ada. Yang penting kita orang tak sorok kat luar tu je. Benda. Okey, yang penting kita orang tak ada kat bilik ni. Tu je. Kita orang tak ada kat bilik ni. Sama ada kat sini pun tak ada. Entah. Okey dah, tu je hint dia. So jom kita tengok dia akan dapat jumpa ke tak. Apa ni? Abang dah bagi clue banyak tu dik. Kalau dia tak dapat jumpa juga Wih, sikit lagi. Oh, mati. Wah, dia jumpa Iron. Let's go. Dia dapat jumpa Iron, guys. Bahaya guys, sumpah bahaya. Oh, dah habis masa. Let's go dah guys. Dah habis masa. Yes sir, abang Ricky. Saya ni dah lama main game ni guys. Saya pro guys. So ya, jomlah kita outro dulu. Jumpa korang di next video. Let's go guys. Okay guys, video ni sampai di sini saja. Jumpa korang di next video guys. So kalau korang nak saya buat konten My Hide and Seek bersama RZ Team lagi, korang boleh komen kat bawah. So ya, jumpa korang di next video. Bye guys.